Disebut Nabi Ibrahim AS mula akil balik pada usia 120 tahun. Kenapa Allah buat Ramadan pada kita ni? Kerana salah satu benda yang besar, Allah nak ingatkan kita pada akhirat. Tapi yang lebih besar, yang besar juga alim ulama sebutnya, poin-poin yang kita boleh faham kenapa Allah buat Ramadan pada kita ni, ialah kerana singkatnya umur hidup kita ini. Masa kita hidup ni tak sepanjang usia umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Umat-umat dahulu kan kita baca Nabi Nuh AS 950 tahun hidup, panjang umur dia. Dan bila panjang umur dia, tentu banyak pahala yang dia buat. Bila banyak pahala yang dia buat, tentulah senang untuk dia masuk dalam syurga Allah. Ini yang menyebabkan demikian. Pahala-pahala mereka ni terlalu banyak yang Allah jadikan demikian. Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Nabi-Nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun. Tuan baca dalam kitab Sabilul Irkar wal I'tibar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad. Dia sebut Nabi Ibrahim AS mula akil balik pada usia 120 tahun. Nabi Ibrahim AS. Kita di 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena raya ni.